Ini adalah wireless earbud brand Elazer, keluaran daripada Lenovo, model XT89 Pro. Okay, ini bukan sekadar earbud biasa, dia ada function dia lain. Ini dia size dia. Dia juga merupakan AI translator. Nak tahu macam mana dia berfungsi? First, earbud ni di kiri dan kanan ni kenalah letak dekat telinga. Okay, saya letak kat telinga sekarang, tapi tak boleh tengok lah. Sekarang saya dah connectkan earbud ni dengan phone saya. Ini saya tengah pakai lah dia punya headphone ni. Korang boleh pilih je lah yang ni. Okay. Okay, contohnya macam ni sekarang. Katalah negara tu bahasa Mandarin. Korang tekan je Chinese. Yang orang yang cakap Chinese ni, kau ulur je telefon ni untuk dia dengar, dan kau juga untuk capture dia punya apa yang dia cakap. So untuk kau pula yang Malay ni, Malay kau pakai je headphone. Nanti kau je yang dengar, dia tak dengar. Okay, tapi sekarang ni kalau aku pakai headphone ni korang tak dengar. So kita ambil yang translate machine. Translate machine ni dua-dua pakai speakerphone je. Macam contoh dengan bahasa Melayu. Okay, nak dengar bahasa Melayu, kita tekan je yang ni. Hai, siapa nama awak? Okay, hey, what's your name? Dia terus cakap. Lepas tu nak balas balik, my name is Rosliana. Nama saya Rosliana. Betul lah, cuma ejaan je lah yang salah. Kan mudah tu. So dekat sini ni dia ada banyak bahasa. Banyak bahasa dia. Ada 141 bahasa semuanya, kalau tak silap. Okay, cuba Chinese. Aku tahu sikit je lah Chinese kan. Ni jauh sama minza. What's your name? Betul lah tu, what's your name. Okay, kita cuba pula tukar kepada bahasa Melayu. Type je lah Malay. Okay, contoh Chinese. Ni jauh sama minza. Boleh saya dapatkan nama awak? Itu dia. Okay, cuba kita balas pula dalam Melayu. Ni pula, nama saya Rosliana. Apa dia cakap? Macam tu lah. Kan mudah tu kan. Lagi satu adalah yang function yang best adalah photo translation ni. Sebab macam contohnya ini gambar ni dia tulis Mandarin kan. So kau ambil ni. Okay, tengok dia translate. Kitchen cleaning wipes. Betul lah tu. Earbud ni bukan sekadar untuk korang guna translation. Korang boleh juga untuk dengar muzik ke apa-apa sajalah, untuk tengok movie ke apa semua. Okey, ciri-ciri tentang earbuds ni pula, dia adalah menggunakan Bluetooth sistem 5.4. Okey, jarak penghantaran boleh sehingga 10 meter. Tu jangka masa yang boleh digunakan untuk bateri ni boleh charge adalah selama 24 jam kalau korang dengar muzik semua. Sistem saluran stereo dan diameter pembesar suara 13 mm. Lepas tu dia adalah fast charging. Okey, 1.5 jam untuk cas penuh. Jadi kalau korang minat dengan earbud ni, boleh tekan beg kuning. Saiz dia kecil. Sikit boleh simpan kat poket. Okey, dapatkan earbud ni yang sangat function dengan translation dia. Okey.